Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Sofia binti Muhammad Hairi Sabri, nombor metrik di 2024-111-4704, program ISMP Bahasa Melayu akan mempersembahkan watak dan perwatakan Haji Said bagi kursus BSS 3203 Prosa Melayu. Novel Perwira merupakan hasil karya S. Othman Kelantan yang merupakan sastrawan negara. Novel ini mengisahkan tentang semangat perjuangan dan keberanian rakyat tempatan dalam menentang penjajahan British di Kelantan. Karya ini memaparkan kisah tokoh-tokoh pejuang seperti Tok Janggut bersama rakan-rakannya yang bangkit mempertahankan agama, bangsa dan tanah air daripada penindasan. Melalui jalan cerita yang penuh konflik dan emosi, kita dapat melihat pengorbanan serta kesungguhan mereka dalam memperjuangkan kebebasan. Haji Said merupakan seorang lelaki Melayu dari Kelantan yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan pernah menunaikan haji. Beliau merupakan rakyat biasa yang hidup dalam suasana penjajahan British serta terkesan dengan penindasan yang berlaku. Oleh sebab itu, beliau bangkit menyertai perjuangan bersama Tok Janggut dan rakan-rakan lain untuk menentang penjajah demi mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Haji Said merupakan seorang yang berani. Contohnya, Haji Said tetap menyertai perjuangan menentang pihak British walaupun mengetahui mereka mempunyai senjata dan kekuatan yang lebih hebat. Dia tidak melarikan diri ketika berlakunya pertempuran. Haji Said juga merupakan seorang yang patriotik. Contohnya, dia sanggup meninggalkan kepentingan diri demi membantu Tok Janggut dan rakan-rakan memperjuangkan kebebasan Kelantan daripada penjajah. Selain itu, Haji Said juga merupakan seorang yang tegas. Contohnya, Haji Said tidak bersetuju dengan tindakan segelintir penduduk kampung yang mahu tunduk kepada British. Dia tetap dengan pendiriannya untuk menentang walaupun dipersoalkan. Haji Said juga merupakan seorang yang bertanggungjawab. Contohnya, apabila diberikan amanah dalam perjuangan, Haji Said melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti membantu merancang strategi dan menjaga keselamatan kumpulan. Perwatakan yang berpegang pada agama tidak asing lagi daripada diri Haji Said. Contohnya, dalam situasi genting, Haji Said sering mengingatkan rakan-rakan tentang kepentingan berdoa dan berserah kepada Tuhan sebelum meneruskan perjuangan. Akhir sekali, Haji Said sememangnya seorang yang mempunyai semangat setia kawan. Contohnya, dia tidak meninggalkan rakan seperjuangan walaupun keadaan semakin berbahaya. Sebaliknya, terus bersama mereka hingga ke saat-saat yang sukar. Akhirul kalam,
Novel Perwira mengajar kita erti keberanian, pengorbanan dan semangat cinta akan tanah air. Semoga kisah perjuangan ini menjadi inspirasi kepada kita semua. Darah yang gugur bukan sia-sia, kerana di situlah lahirnya sebuah perjuangan yang tidak akan dilupakan. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton. Semoga kita berjumpa lagi.